dengan gelap macam ni cikgu tertidur ni. Jadi kamu kena bersuara kan. Okey. Cikgu nak buka lampu ni. Okey, nampak je ke cikgu ke nak cikgu buka lampu? Syaf, nampak je ke cikgu ke nak buka lampu? Nampak. Nampak Kalau macam Syaf tak jelas, Syaf bagi tahu Cikgu buka lampu okey. Okey ke Syaf? Okey ke? Okey. Okey jadi sebenarnya cikgu buka lampu ke tak buka lampu ke, cikgu bukannya cerah sangat pun. Jadi inilah cikgu. Okey. Jadi kepada semua kita mulakan terus kelas kita. Jadi cikgu harap kamu dalam keadaan bersedia. Kita mulakan kelas kita bagi yang beragama Islam dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita akan mulakan terus kelas kita. Kita akan masuk kepada bab 4. Kita akan masuk kepada bab 4. Okey, jadi untuk kelas bab 4 ni sebelum cikgu nak teruskan, boleh ke cikgu nak dapat feedback sikit? Kamu dah belajar ke belum dekat sekolah? Bab 4 ni dah belajar ke belum? Siapa yang dah boleh komen dah, cikgu nak baca sikit. Siapa yang dah belajar bab 4 boleh komen dah. Siapa yang belum belajar bab 4 ni boleh komen belum. Cikgu nak tengok sikit. Benda data ni kena ada lah. Data ni kena ada lah. Okey, Husna dah. Damia pun dah. Adila pun dah. Nur Adriana pun dah. Okey. Jadi, dah tapi tak faham cikgu. Okey, Hani pun dah. Tak apa Hani, cikgu kira Hani dah faham lah. Okey. Jadi, saja cikgu nak tanya sebab at least bila kamu dah belajar, kamu dah nampak sepintas lalu. Dan kalau belum, tak jadi masalah pun. Okey, jadi kita teruskan dah kepada kelas kita masing-masing. Okey, dah nampak dah ke skrin cikgu share ni? Dah nampak dah ke skrin cikgu share? Bersuara. Cikgu tak dengar sangat ni. Bersuara. Dah nampak dah ke skrin cikgu? Nampak. Okey, baik. Jadi kita dah nampak dah kat sini. Okey, masing-masing kita akan pergi kepada bab 4. Bab 4 ni cikgu ada hantar dekat dalam grup masing-masing. Cikgu akan pergi kepada satu bab yang dinamakan sebagai percukaian. Percukaian ni adalah di bawah tajuk matematik pengguna. Di bawah tajuk matematik pengguna. Untuk matematik pengguna yang masuk dalam SPM, kamu boleh tengok. Matematik pengguna masa tingkatan 3 kita ada hutang, simpanan dan pelaburan. Masa tingkatan 4 kita ada pengurusan kewangan. Lepas tu masa tingkatan 5 kita ada 2, insurans dan percukaian. Jadi percukaian ni di bawah tajuk matematik pengguna. Apakah yang dimaksudkan dengan matematik pengguna? Siapa tahu apakah dia yang dimaksudkan dengan matematik pengguna? Cuba komen dekat meeting chat. Apa yang kamu faham tentang matematik pengguna? Cuba komen dekat meeting chat. Cuba komen. Apa yang kamu faham? Apa yang kamu tahu? Bila soalan tu cakap, okey, ini bab matematik pengguna. Matematik pengguna tu apa? Cuba komen. Ke tak tahu pun? Kaisara, matematik pengguna tu apa Kaisara? Tahu? Oh, tak tahu. Okey, Syaf tak tahu. Okey, berapa ramai tak tahu? Boleh komen tak tahu? Boleh komen tak tahu? Cikgu nak tengok sikit. Berapa ramai yang tak tahu? Boleh komen tak tahu? Nak tengok sikit. Berkaitan dengan duit, kira-kira yang selalu jadi dalam kehidupan seharian. Good job. Okey, jadi dekat sini matematik pengguna adalah satu kiraan yang berkaitan dengan duit. Berkaitan dengan penggunaan duit.
Dan bila bercakap tentang penggunaan duit, dia berkait dengan apa yang kita lalui setiap hari. Contoh kita nak beli barang pakai duit. Kita nak pergi travel ada insurans pakai duit. Kita sebagai rakyat ada cukai pakai duit. Kita dapat gaji, kita nak uruskan gaji kita pakai duit. Kita nak simpan dalam bank pakai duit. Semua benda tu adalah menggunakan duit. Dan benda-benda ni di bawah tajuk matematik pengguna. Jadi apa yang cikgu nak tunjuk dekat kamu semua? Percukaian. Bila kita bercakap tentang percukaian, maksudnya di bawah tajuk matematik pengguna. Maksudnya kita tengah bercakap tentang duit. Maksudnya kita tengah bercakap tentang duit. Jelas ke? Okey, setakat ni jelas ke? Kalau jelas boleh komen jelas. Cikgu nak tengok sikit berapa ramai yang jelas. Kalau jelas boleh komen jelas. Okey, kalau jelas boleh komen jelas. Okey, good job. Jadi sekarang ni percukaian ialah satu proses wang dikumpul daripada individu atau syarikat. Yang ni kita bercakap tentang definisi dalam buku teks. Yang ni cikgu ambil daripada buku teks sebenarnya. Jadi apakah cukai ni? Cukai ni inilah dia, kita panggil dia carta alir cukai. Carta alir cukai. Maksudnya carta alir cukai ni yang pertama sekali kita kena faham siapa yang bayar cukai. Yang bayar cukai dia bermula daripada sini. Dia bermula daripada sini. Dia bermula daripada rakyat. Rakyat dia bayar cukai. Dia bayar cukai. Dan cukai ni ada banyak-banyak jenis lah. Nanti kita pergi. Rakyat akan bayar cukai. Nak bayar kepada siapa? Rakyat akan bayar cukai. Duit-duit tu akan diuruskan oleh kerajaan. Akan diuruskan oleh kerajaan. Kemudian kerajaan uruskan apa? Kerajaan uruskan untuk membangunkan negara. Jadi daripada pembangunan negara, pembangunan tu dinikmati balik oleh rakyat. Jadi carta ahli cukai ni dia berada dalam circle sebenarnya. Daripada rakyat kepada rakyat. Sepatutnya macam itulah. Daripada rakyat ke rakyat. Contoh, cikgu bayar cukai dekat kerajaan. Cikgu bayar cukai, contoh cukai motor, cukai kereta. Okey, cikgu bayar cukai dekat kerajaan. Okey, kerajaan dapat duit tu, kerajaan buat jalan. Dia baiki-baiki jalan yang rosak. Jadi siapa pakai jalan tu? Rakyat yang pakai balik. Itu maksudnya bayaran cukai ni adalah daripada rakyat kepada rakyat. Itulah yang dimasukkan dengan definisi cukai. Okey. Syaf, jelas ke Syaf? Boleh faham? Okey. Jelas. Kristina Imtisam, boleh faham ke Kristina? Okey, jadi masing-masing boleh. Alamak, tak bersuara ni masing-masing ni. Okey. Alright, boleh cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada cukai. Apa tujuan percukaian? Tujuan percukaian yang pertama adalah sumber pendapatan negara. Gaji bagi kerajaan tu, cukai tu. Antaranya lah. Antara sumber gaji untuk kerajaan adalah cukai. Yang kedua adalah polisi pelaksanaan kerajaan. Yang ketiga, kawalan penjualan barangan. Dan yang keempat adalah alat untuk menstabilkan ekonomi. Jadi inilah dia tujuan percukaian. Ni tak ada apa pun. Ini just pengetahuan am. Ini just pengetahuan am. Tadi kita belajar apa? Apa tu cukai? Cukai adalah sesuatu yang dibayar oleh rakyat dan diuruskan oleh kerajaan. Dana tu diuruskan oleh kerajaan. Kerajaan guna untuk bangunkan negara dan pembangunan tu dinikmati oleh rakyat. Jadi tujuan percukaian sama sahaja, iaitu sumber pendapatan negara. Maksudnya antara gaji bagi negara adalah cukai daripada rakyat sendiri. Dan yang kedua dekat sini cikgu nak pergi kepada menstabilkan ekonomi. Menstabilkan ekonomi dekat sini adalah kita pergi kepada pada keadaan tertentu, boleh baca kat situ. Pada keadaan tertentu, cukai ni adalah alat kewangan bagi kerajaan lah. Contoh, kita ada STR. STR tu datang daripada mana? Datang daripada cukai lah. Orang yang bayar cukai LHDN. Tahu ke semua STR tu apa? Nak dengar suara sikit. Tahu ke STR tu apa? Tak tahu. Tak tahu STR.
STR, sumbangan tunai rahmah. Nanti kamu tanya mak ayah kamu, STR tu apa. Itulah datang daripada duit-duit cukai lah tu. Okey, habis. Kemudian kita pergi pula kepada ke mana hasil cukai tu, HTS okey, STR dia. STR boleh okey, ke manakah hasil cukai digunakan? Kepada pendidikan. Macam mana buat pendidikan ni? Buat sekolah. Kesihatan. Macam mana kesihatan ni? Buat pembangunan hospital baru. Kebajikan. Apa kebajikan ni? Contoh kita buat stesen bas. Ni adalah contoh ke mana hasil cukai digunakan. Yang mana contoh-contoh ni adalah perkara yang dinikmati oleh rakyat sendiri. Ni tak ada apa. Okey. Jadi, kita pergi kepada jenis cukai pula. Kita pergi kepada jenis cukai. Dia cukai ni yang pertama sekali kita kena faham. Kita kena kenal apa tu cukai. Yang cikgu terang tadi tu adalah mengenal apa tu cukai. Okey, jadi cukai dekat sini kita akan belajar 5 jenis cukai. 5 jenis cukai. Jadi yang pertama kita akan belajar cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Yang kedua kita belajar cukai jalan. Yang ketiga cukai pintu. Yang keempat cukai tanah. Dan kelima adalah cukai jualan. Ada 5 jenis cukai yang kita akan belajar dan kita akan kira. Dan kita akan kira. Jadi untuk hari ni, dalam bab ni yang paling banyak apa? Yang paling banyak ni cukai pendapatan. 70% dalam bab ni adalah bercakap tentang cukai pendapatan. Jadi kena fokus sikit lah hari ni. Jadi cukai pendapatan ni apa? Cikgu terangkan terus. Cukai pendapatan adalah dibayar oleh pekerja. Dibayar oleh pekerja. Siapa yang rasa yang dia bekerja, iaitu dekat Malaysia ni pekerja, maksudnya dia dapat gaji, jadi dia kena bayar kepada LHDN. LHDN ni apa? Lembaga Hasil Dalam Negeri. Cikgu terang ini dulu. Cikgu terang ni je hari ni. Cukai pendapatan adalah setiap pekerja kena bayar cukai pendapatan tu. Jadi kenapa 70% ni? Dalam bab ni kalau cikgu cakap 100%, 70% sahaja bab ni bercakap tentang cukai pendapatan. Jadi cukai pendapatan ni paling banyak dalam bab ni. Okey, selesai. Selesai. Jadi kita pergi kepada cukai pendapatan. Untuk hari ni kita akan belajar cukai pendapatan. Bagus. Jadi ada 3 benda kita akan belajar kira. Ada 3 benda kita akan belajar kira. Yang pertama kita nak kira cukai pendapatan tu apa. Yang kedua kita akan kira cukai PCB tu apa. Dan kita akan kira taksiran cukai pendapatan itu apa. Nampak dulu apa yang kita nak belajar. Jadi inilah dia apa yang kita nak belajar. Kita nak belajar adalah tentang cukai pendapatan. Cukai pendapatan dekat sini adalah kita bercakap tentang seorang rakyat yang bekerja. Yang bekerja. Tak kisahlah apa kerja apa pun. Contohlah, mak ayah kamu kerja. Cikgu pun kerja. Kamu pun nanti dah besar kerja juga. Kita semua kena bayar cukai pendapatan. Cukai pendapatan dibayar dekat mana? Dibayar dekat LHDN. L tu apa? L tu kita panggil dia lembaga. H tu apa? Kita panggil dia hasil. D tu apa? Kita panggil dalam. N tu apa? Negeri. Lembaga hasil dalam negeri. Inilah dia kita cakap LHDN. Jelas? Nak dengar suara sikit jelas? Jelas. Okey, habis. Okey. Jadi, inilah dia fokus cukai pendapatan. Yang seterusnya kita akan pergi kepada yang pertama. Yang pertama hari ni kita akan belajar kira cukai pendapatan. Kita nak belajar kira dulu cukai pendapatan. Jadi dia ada flow dia. Kamu jangan miss pun. Yang cikgu terang ni jangan miss, jangan tertinggal pun. Jadi nak kira cukai pendapatan dia ada 4 step yang kita kena check. Dia ada 3 je sebenarnya. Tapi tak apalah dia ada tulis part kan kat sini kan. Okey. Yang pertama kita akan kira hitung pendapatan bercukai. Lain tau pendapatan bercukai. Yang kedua kita akan hitung cukai pendapatan. Yang ketiga kita tolak dengan rebat kalau dia sangkut dekat belas syarat rebat. Dan yang keempat baru kita dapat cukai pendapatan yang nak dibayar.
Salin tau ni salin. Okey, habis. Habis. Jadi cikgu akan pergi kepada step pertama dulu. Boleh follow cikgu sama-sama? Boleh ke? Boleh, cikgu. Okey, baik. Jadi follow Boleh. cikgu betul-betul. Jadi follow cikgu betul-betul. Yang pertama kita akan hitung pendapatan bercukai. Nak hitung pendapatan bercukai, ada formula. Jadi ni formula dia. Setiap kali cikgu buka slide, cikgu ada send dah ni dalam PDF dekat dalam Telegram. Kamu tulis nota-nota. Okey. Jadi sekarang yang pertama, nak kira cukai pendapatan tu, yang pertama kita kena kira pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai adalah gaji yang ditolak oleh pengecualian dan pelepasan. Dia senang je. Dia buat susah. Tak adalah. Dia okey je sebenarnya. Okey, jadi yang pertama sekali, cikgu ada bagi hint kat sini. Cikgu bagi nota kat sini. Pendapatan bercukai, yang pertama kita kena dapatkan jumlah pendapatan tahunan. Jumlah pendapatan tahunan, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Gaji. 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 Jadi, kalau kita cakap tahunan, gaji kita sebulan darab dengan 12 bulan. Itu kita panggil gaji tahunan. Bonus, dividen, sewa. Orang bayar sewa kat kita. Royalty, faedah, premium, upah. Semua tu adalah apa yang kita dapat dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Dia ambil kira semuanya. Itu yang pertama. Kiraan jumlah pendapatan tahunan. Okey, habis. Kita tak guna pendapatan tu tahu. Sebab orang dapat gaji, mestilah dia ada benda nak diurus. Jadi kerajaan asingkan dulu. Oh, kau nak guna duit dulu kan? Kau pakailah dulu. Yang mana yang nak kena cukai, dia asingkan. Jadi, daripada sini, yang pertama sekali, kita tolak dengan pengecualian. Pengecualian adalah sesuatu pemberian. Setiap kali kamu baca je soalan, oh ini memberi. Maksudnya itu pengecualian. Tolak pula dengan pelepasan. Pelepasan adalah perbelanjaan. Pelepasan adalah perbelanjaan. Maksudnya kita belanja untuk diri sendiri, kita belanja untuk mak ayah, kita belanja untuk pendidikan, kita belanja untuk kita punya perbelanjaan keluarga, itu tolak terus. Itu tolak terus. Tak adalah kejam sangat. Tak adalah kejam sangat. Jadi cukai ni istilahnya 50,000. Contoh ni pendapatan tahunan. Pendapatan tahunan. Dia tolak terus dengan berapa banyak dia bagi. Berapa banyak kita bagi ke orang. Tolakkan terus dengan pelepasan cukai. Berapa banyak kita belanja duit kita. Okey, selesai. Barulah kita dapat pendapatan bercukai. Okey, sekarang cikgu nak kamu screenshot yang dekat depan ni. Dah screenshot ke? Dah, cikgu. Okey, baik. Jadi, kalau kamu rasa kamu tak screenshotkan lagi, gaji yang ditolak apa cikgu? Oh, gaji yang ditolakkan dengan yang pertama, pemberian. Kita bagi hadiah, kita bagi derma, kita bagi sumbangan. Semua duit-duit tu tak diambil kira dalam kiraan cukai. Sebab tu dia tolak. Itu yang pertama. Gaji kita tolak pula dengan belanja. Rawatan perubatan. Contoh mak ayah kita ke sakit. Okey, kena bayar 1,000 setiap bulan. Tolak terus dengan rawatan perubatan. Yuran pengajian. Jadi, yuran pengajian kita kena bayar RM1,000. Tolak terus. Tak kena bayar. Pengecualian dengan pelepasan ni, tak kena bayar cukai. Syaf je lah, Syaf. Boleh faham, Syaf? Boleh. Boleh. Okey. Alright. Jadi, kita pergi pula kepada kiraan. Contoh, ya, Kaisara. Dia nak tanya apa-apa, Kaisara? Sila. Angkat tangan tu. Terangkat. Tertekan. Okey, baik. Okey, jadi kita akan pergi kepada cara nak kira pendapatan bercukai. Tengok kat depan ni, dia tak susah. Tak ada siapa cakap susah. Tak ada siapa cakap susah. Dia macam gelap sangat lah. Cikgu buka lampu.
Okay, baru nampak kan? Sama je kan? Buka lampu ke tak sama? Buka lampu ke tak buka ke cikgu sama je kan? Okay. Jadi, masing-masing kita pergi kepada hitung pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Jadi, macam mana nak kira pendapatan bercukai ni? Yang pertama, jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan ni contohlah kita cakap kita punya gaji tahunan. Tambah dengan kita punya bonus. Tambah dengan kita punya allowance. Senang cerita berapa apa yang kita dapat dalam tahun tu. Jadi jumlah pendapatan dekat sini adalah RM80,500. Tolakkan dengan pengecualian cukai. Pengecualian ni apa? Pengecualian ni adalah pemberian kita. Pemberian. Pemberian, contohnya kita bagi sumbangan, sedekah. Tu adalah contoh kita punya pengecualian. Pelepasan tu apa pula? Pelepasan dekat sini adalah kita punya perbelanjaan. Jadi 80,500 tolak dengan berapa banyak kita bagi dekat orang? 2,500. Tolaklah 2,500. Lepas tu tolak dengan pelepasan cukai. RM11,000. Tak payahlah pelik tiba-tiba kita nampak pelepasan kita lagi tinggi. Dah kita guna untuk belanja diri kita lah. Okey. Jadi dekat sini kita pun tekan kalkulator. 80,500 tolak dengan 2,500 tolak dengan 11,000. Jadi pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai untuk soalan A adalah RM67,000. Itu je. Itu je. Jelas? Nak dengar suara sikit jelas? Jelas. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B. Cuba buat soalan B, share jawapan kamu dekat meeting chat. Share jawapan kamu dekat meeting chat. Share jawapan dekat meeting chat. 1 minit sahaja, tak boleh lama-lama. Share jawapan dekat meeting chat. Sekarang kira apa? Bagus. Nur dah dapat dah. Okey. Sekarang nak kira apa? Kira pendapatan bercukai. Kira pendapatan bercukai. Okey, Husna pun dah dapat. Syaf pun dah dapat. Fawaz pun dah dapat. Good job. Itu je. Itu je pendapatan bercukai. Jadi dekat sini, jumlah pendapatan kita ada RM50,450. Tolak dengan pengecualian cukai RM7,200. Tolakkan dengan kita punya pelepasan cukai RM14,200. Kita tolak, kita akan dapatlah jawapan dia RM29,050. Jadi, pendapatan ni lah sahaja yang akan diambil kira untuk kita kira cukai pendapatan. Maksudnya apa? Dia bukan tentang gaji, makin besar gaji kita, makin banyak cukai kita kena bayar. Dia bukan macam tu je. Dia tentang berapa banyak kita punya perbelanjaan, berapa banyak kita punya sumbangan. Kalau dia bergaji besar, dia bagi duit banyak, dia sumbangkan banyak. Lepas tu, dia punya perbelanjaan sendiri, keluarga pun banyak. Jadi, tak semestinya banyak yang dia kena bayar cukai. Ramai orang salah faham, kau gaji besar, maksudnya cukai kau lagi tinggi daripada orang lain. Dia bukan macam tu. Kalau dia gaji besar, dia banyak bagi dekat orang lain, dia banyak bagi dekat sumbangan, dia banyak juga guna perbelanjaan diri dia. Jadi, dia gajilah besar mana pun, dia tak bayar sikit je cukai. Okey. Inilah dia. Kita panggil dia pendapatan bercukai. Pendapatan yang diambil kira untuk kita gunakan untuk mengira cukai. Cikgu ulang. Pendapatan bercukai adalah satu pendapatan yang hanya diambil kira untuk kira cukai pendapatan. Okey. Jadi cikgu teruskan kepada soalan yang berikutnya. Kamu boleh tengok ke depan. Jumlah pendapatan. Cikgu akan buat soalan C. Jumlah pendapatan. Soalan C. Kita ada RM69,450. Jadi jumlah pendapatan ni datang daripada mana?
mungkinlah datang daripada gaji dia yang dia terima sebanyak setahun. Mungkinlah datang daripada dia punya bonus. Ikutlah apa yang dia dapat. Tu maksudnya jumlah pendapatan. Tolakkan dengan, okey, kalau dekat sini, dia tak ada pengecualian cukai. Tapi dia ada pelepasan. Pelepasan adalah perbelanjaan. Pelepasan adalah perbelanjaan. Jadi, untuk soalan ni, dia bagi jadual. Apa beza soalan ni dengan yang tadi? Dia bagi jadual, dia ada bagi limit. Contoh individu 9,000. Tolaklah dengan 9,000. Tolak dengan, kita ambil yang paling kecil. Antara dekat sini, dia ada letak had 7,000 dengan 5,450. Jadi yang lagi kecil 5,450. Tolaklah 5,450. Dan yang ketiga, kita ada had perubatan 3,000 dengan 3,500. Jadi ambil yang lagi kecil. Yang lagi kecil adalah 3,000. Jadi kita tolakkan dengan RM3,000. Jadi kita pun tekan kalkulator 69450 tolak dengan 9,000, tolak dengan 54, tolak dengan 5450, tolak dengan 3,000. Barulah kita dapat kiraan kita. Jadi beza dia yang sekarang ni dengan yang tadi dia tak letak had. Dia tak letak had. Jadi kalau dia letak had, kita pilih nilai yang lagi kecil. Contoh, antara 7,000 dengan 5,450. Lagi kecil yang ni kan? Jadi letaklah yang ni. Jadi letaklah yang ni. Antara 3,000 dengan 3,500. Ambil yang lagi kecil. Jadi had kita 3,000. Letaklah yang ni. Jadi inilah kita punya cukai kita punya apa tadi? Kita punya pendapatan bercukai. Jelas? Jelas. Okey, baik. Okey, sekarang Jelas. cuba selesaikan soalan D. Cuba selesaikan soalan D. Cikgu bagi masa 1 minit. Dah dapat share jawapan dekat meeting chat. Dah dapat share jawapan dekat meeting chat. Jadi kalau siapa-siapa yang rasa confuse lagi pendapatan bercukai tu apa? Penilai jumlah pendapatan yang hanya diambil kira untuk pengiraan cukai pendapatan. Okey, bagus. Ramai yang dah dapat. Jadi, siapa-siapa yang pening tentang pendapatan bercukai, bolehlah tengok dekat depan. Okey, kita pergi kepada soalan D. Kita pergi kepada soalan D. Okey, jumlah pendapatan dia adalah 135,362. Jadi itu dia punya jumlah pendapatan. RM 135,362. Tolak. Dekat sini dia belanja untuk diri dia RM9,000. Tolaklah dengan RM9,000. Tolak dengan, okey, jadi dekat sini dia ada letak had. Jadi dia punya insurans 11,320. Sini 7,000. Ambil yang mana kecil? Yang mana kecil kat sini mestilah 7,000. Jadi tolakkan dengan 7,000. Kemudian kita tolak pula dekat belah bawah. Oh, dia ada had. Ingat, bila dia ada had, ambil yang paling kecil. Jadi 3,000 dengan 2,500. 2,500 lagi kecil kan? Tolaklah dengan 2,500. Jadi pendapatan bercukai untuk soalan D dekat sini adalah RM 116,862. Itulah kita punya pendapatan bercukai. Boleh follow? Nak dengar suara sikit? Boleh follow ke? Boleh, cikgu. Okey, baik. Good job. Okey, selesai. Itulah dia. Okey. Jadi, yang ni sama macam tadi. Ni cikgu nak jadikan dia homework. Okey. Jadi, daripada kiraan tadi, kita dah belajar yang ni. Hitung pendapatan bercukai. Kita dah belajar dah yang ni. Maksudnya kamu kena faham hitung pendapatan bercukai baru boleh kira cukai pendapatan. Baru boleh kira cukai pendapatan. Jadi, bila cikgu dah habis kira yang tadi,
kita pergi kepada kiraan cukai pendapatan. Untuk mengira cukai pendapatan adalah kita gunakan jadual ni. Untuk mengira cukai pendapatan adalah kita kira jadual ni. Guna jadual ni. Macam mana nak guna jadual ni? Cikgu ajar. Cikgu ajar. Okey. Jadi, kamu boleh tengok. Ni pendapatan bercukai. Apa maksud pendapatan bercukai? Pendapatan yang kita ambil kira untuk kira cukai pendapatan. Pendapatan bercukai. Maksudnya, yang dah ditolakkan dengan pengecualian dengan pelepasan. Macam mana nak kira ni? Mula-mula sekali, tengok betul-betul. Mula-mula sekali, kita tengok dia punya kawasan. Kita tengok dia punya kawasan. Cari kawasan dengan harga. Sekarang dia kata 105,640 ni dekat mana? 105,640 ni dia berada di sini. Dia berada di sini, kamu boleh tengok. Dia berada di antara 100,000, 101,000 hingga 2,500. Dia berada dekat sini. Jadi itu kawasan dia. Itulah dia cara untuk kita cari kawasan. Itulah dia untuk cara kita cari kawasan. Okey, habis. Jadi dekat sini, daripada kita punya kiraan RM 105,640, cara kira dia ada kiraan asas. Iaitu kita panggil dia yang pertama. Macam mana ni? Tak faham ni? Okey, cikgu buat ikut warna. Tengok betul-betul. Untuk 100,000 yang pertama, dia tak perlu kira apa-apa. Dia dah kena bayar sebanyak 10,900. Cikgu ulang. Untuk 100,000 yang pertama, tak perlu kira apa-apa. Dah kena bayar sebanyak 10,900. Jadi macam mana ni? Tak faham? Tengok betul-betul. Jadi untuk RM 100,000 yang pertama, untuk 100,000 yang pertama, dia punya cukai dia dah kena bayar sebanyak 10,900. Tak perlu kira apa-apa. Jadi cukai dia sekarang 10,900. Boleh follow? Boleh follow? Nak dengar suara sikit? Boleh follow? Boleh. Okey, baik. Okey, untuk yang berikutnya, cikgu ambil yang berikutnya, dia harapkan dengan dia punya kadar. Jadi macam mana cikgu nak dapat baki yang berikutnya? Macam mana cikgu nak dapat baki yang berikutnya? Jadi disebabkan 100,000 telah diambil kira, jadi untuk yang seterusnya kita akan tolakkan 105,640, tolakkan dengan 100,000. Kenapa tolak dengan 100,000? Sebab 100,000 dah dikira tadi. Jadi kita akan dapat baki dia adalah RM 5,640. Jadi kita tolak. Daripada 105,640, tolak 100,000, kita dapat 5,640. Jadi 5,640 itulah yang dikira sebagai berikutnya. Berikutnya kena buat apa? Kita kena tengok kat sini ada 24. 24 itu apa? 24%. Jadi 5,640 darabkan dengan 24% dalam keadaan 24/100. Kita pun kira, kita kira 5,640 darabkan dengan 24/100. Jadi dekat sini dia kena bayar sebanyak RM1,353.60. Bermakna berapa cukai pendapatan dia? Berapa cukai dia? Jadi cukai pendapatan untuk situasi di hadapan adalah dia kena ambil yang warna biru iaitu 10,900. Kita kena tambahkan pula dengan yang warna hijau RM1,353.60. Jadi dekat sini kita pun kira. Kita akan dapat jawapan dia. Cukai pendapatan untuk pakcik ni adalah RM12,253.60. Itu cara kira cukai pendapatan. Boleh follow? Boleh follow? Boleh follow kan?
Okey, bagus. Boleh. Okey. Cikgu akan screenshot benda ni. Cikgu akan screenshot benda ni. Okey. Tak faham. Syaf tak faham apa tu Syaf? Yang mana kurang jelas tu Syaf? Syaf bagi tahu je. Cikgu okey je. Yang mana Syaf kurang jelas tu? Oh, dah faham dah. Okey, baik. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan tunjuk lagi satu contoh. Masing-masing boleh tengok. Kiraan ni cikgu dah upload dalam meeting chat tu. Cikgu akan pergi kepada yang berikutnya. Ya, cikgu akan pergi kepada yang berikutnya. Lepas tu kamu buat C. Tengok Yang pertama sekali, cikgu akan buat B. Untuk yang tak faham boleh tengok kat depan tau. Pendapatan bercukai. Maksudnya, pendapatan bercukai daripada gaji dia 12 bulan tadi, dah ditolak terus dengan dia punya pelepasan dan pengecualian. Jadi sekarang dah tolak-tolak dengan pelepasan dengan pengecualian tadi, pendapatan bercukai dia adalah 38,000. Habis. Jadi daripada 38,000, kamu cari kat mana kawasan yang kena dengan 38,000. Kat mana? Kamu cari dekat sini. Kamu cari dekat sini. Kamu jumpa. Ni. Kamu jumpa yang ni. Kita jumpa. Sebab apa? Sebab apa kita pilih yang ni? Sebab inilah dia kawasan antara 38,000, dia duduk tengah-tengah ni. Dia duduk tengah-tengah ni. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan pergi kepada dia punya pengiraan. Daripada 38,000, untuk bahagian yang pertama, cikgu buat highlight warna biru. Untuk 35,000 yang pertama, dia terus kena bayar sebanyak RM600. Maksudnya apa? Maksudnya untuk RM35,000 yang pertama, dia kena bayar dah cukai tu sebanyak RM600. Selesai. Kemudian yang berikutnya, macam mana kita nak dapat berikutnya? Baki yang belum dibayar lagi. Jadi baki dia adalah kita kena ambil 38,000, tolakkan dengan 35,000 sebab 35,000 telah diambil kira untuk pengiraan yang pertama. Jadi kita tolakkan 38 tolak 35,000. Jadi kita akan dapat 3,000. Jadi 3,000 lah sahaja yang akan diambil kira untuk pengiraan yang seterusnya. Jadi nak kira dia macam mana? Nak kira dia adalah kita tengok dia punya kadar. Kadar dia 8%. Jadi 3,000 darabkan dengan 8%. Kita pun tekan kalkulator. 3,000 darabkan dengan 8%. Kita akan dapat 240. Jadi cukai pendapatan dia daripada pendapatan bercukai ni, cukai pendapatan dia adalah RM600 tambah dengan RM240. Kita akan dapat jawapan kita dekat sini RM840. Itulah dia cara kira pendapatan bercukai. Boleh faham? Jelas ke? Kalau jelas boleh komen. Okey, baik. Kalau jelas boleh komen jelas. Cikgu nak baca sikit. Berapa ramai yang jelas kat sini? Kalau jelas, pergi dekat meeting chat. Boleh komen jelas. Okey, Syaf jelas, Kristina jelas, Syah jelas. Okey, Kaisara jelas, Husna jelas. Okey, apa nama dia? Darlina jelas, Wan Nur pun jelas. Good job, bagus. Okey, sekarang kamu cuba buat. Cuba selesaikan soalan C. Cuba selesaikan soalan C. Berapakah pendapatan bercukai dia? Berapakah cukai pendapatan dia? Okey, cuba selesaikan soalan C. Dan cikgu nak yang dah dapat boleh komen dekat meeting chat berapa jawapan kamu. Okey, masa tak boleh lama. Wow, dah kira dah. Bagus. Masa tak boleh lama, cikgu bagi 3 minit sahaja. Cikgu bagi 3 minit sahaja.
Okey, boleh share jawapan kat meeting chat eh? Boleh share dekat meeting chat eh? Boleh share dekat meeting chat. Syah okey Syah, boleh follow dah Syah, boleh follow. Okey. Syah Ridwan okey ke? Boleh follow ke? Boleh cikgu. Okey. Okey. 1 minit lagi. Kita bagi peluang pada kawan-kawan yang mungkin tengah terkeliru lagi. Bagus. Dah dapat komen kat meeting chat? Kristina, dapat ke Kristina? Dapat cikgu. Okey, bagus. Jadi ni je cara nak kira cukai pendapatan. Okey. Kaisara, dapat Kaisara? Okey, Fawaz dapat ke Fawaz? Dapat cikgu. Okey, baik. Okey, 20 saat lagi, 20 saat lagi. Okey. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa untuk menjawab sudah pun tamat. Sekarang ni cikgu akan tunjukkan macam mana nak selesaikan soalan ni. Untuk selesaikan soalan ni, yang pertama-tama sekali, kita kena tengok dekat manakah kedudukan dia. Jadi kedudukan dia adalah 105,000. Jadi dia berada di sini. Dia berada di sini. Okey, habis. Kalau salah tentukan tu, salah lah jawapan. Okey, lepas tu nak buat apa? Jadi daripada sini cara dia adalah pendapatan bercukai kita berapa? RM 105,450. Tengok Dia kata untuk 100,000 yang pertama dia dah kena bayar sebanyak RM10,900. Siapa si ibu saya? Alamak, bunyi siapa tu? Tak off mic. Okey. Jadi yang pertama sekali daripada 100,000 RM 100,000 dia dah kena bayar sebanyak, tengok betul-betul, RM10,900. Jadi kita masukkanlah RM RM10,900. Selesai. Kemudian kita pergi pula kepada yang kedua. Yang kedua dekat sini bermaksud berikutnya. Berikutnya adalah baki dia. Jadi kita dapatkan dulu berapa baki dia. Jadi RM 105,450 tolakkan dengan RM 100,000. Kenapa nak tolak 100,000? Sebab 100,000 dah diambil kira dekat warna biru ni. Jadi kita tolakkan, kita akan dapat RM 5,450. Jadi yang berikutnya nak buat apa? Yang berikutnya kita gunakan kita punya kadar ni. Jadi 5,450 darabkan dengan 24/100, kita pun tekan kalkulator. 5,450 darabkan dengan 24/100, kita akan dapat RM1,308. Jadi berapa cukai yang dia kena bayar untuk soalan sini?
10.900 tambahkan dengan RM1,308. Jadi kita pun tekan kalkulator, kita akan dapat RM12,208. Itulah dia kita punya cukai pendapatan. Daripada itu. Boleh faham ke? Jelas? Nak dengar suara sikit, jelas ke? Jelas cikgu. Okey, baik. Okey, Jelas. jadi sekarang ni cikgu akan screenshot yang ni. Cikgu akan letak dekat dalam meeting chat. Kita buat lagi 2 soalan sebab yang ni paling penting. Yang ni paling penting. Yang ni paling penting. Syaf tak dapat. Ni Syaf. 12,208. Syaf dah dapat dah, Syaf. Dah dapat dah. Dah dapat dah, Syaf. Ke kurang? Lama tak dengar pula suara. Okey dah, okey bagus. Okey, jadi kita buat lagi 2 soalan. Sekarang ni adalah soalan A, ini adalah soalan B. Cikgu bagi masa kamu semua kira cukai pendapatan dia berapa. Daripada soalan A dengan soalan B, kira berapakah cukai pendapatan. Cikgu bagi 4 minit. Satu soalan 2 minit cikgu bagi. Kira. Tengok masa. Dua minit lagi. Ada soalan nak tanya, boleh tanya. Syah dapat buat ke Syah? Dapat cikgu. Okey.
Okey, 40 soal lagi. Dah dapat komen kat meeting chat? Dah dapat komen dekat meeting chat? Okey, Syah dah dapat, Damia dah dapat, Darlina dah dapat. Good job. Good job. Tengok masa, tengok masa. Okey, selesai sudah kita punya kelas. Tak adalah. Selesai sudah kita punya 2 soalan. Masa kita habis dah. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan fokus betul-betul 2-2 soalan ni. Kalau tak dapat buat 2-2 soalan ni, kamu jadi susah sikit lah. Kamu jadi susah sikit. Dia senang je sebenarnya. Tapi dia banyak. Tapi dia banyak nak kena tengok. Contoh, yang pertama, boleh cek. Siapa yang tak dapat, boleh cek. Siapa yang tak dapat, sila periksa. Kenapa dia tak dapat? 75,300, cari dulu dekat mana 75,300 ni. Dia dekat kawasan warna biru ni. Lama saya ingat lagi. Dia dekat kawasan yang warna biru ni. Jadi kenapa dengan kawasan warna biru ni? Daripada situ kita nak tengok. Okey, sekarang dia kata 75,300. Dia kena bayar yang pertama sekali. Kita panggil dia premium asas tau. Kita panggil dia premium asas. 70,000 pertama dah kena bayar 4,600. Jadi RM 70,000 dia dah kena terus bayar sebanyak RM 4,600. Habis tu yang pertama. Yang kedua iaitu dia kata berikutnya. Berikutnya jangan ambil 30,000. Jangan ambil 30,000, ambil baki dia. Jadi baki dia adalah 75,300 tolak dengan 70,000. Sebab 70,000 dah diambil kira dekat warna biru ni. Jadi kita tolak, kita akan dapat RM 5,300. Jadi kiraan seterusnya hanya valid untuk 5,300. Nak kira apa? Nak kira dalam ni. Guna dia punya kadar. Jadi 5,300 darabkan dengan 21/100. Kita pun tekanlah kalkulator. 5,300 darab 21/100. Jadi kita akan dapat RM RM1,113. Jadi berapa dia kena bayar untuk cukai dia ni? Jadi cukai pendapatan dia dekat sini adalah ambil yang warna biru. Ambil yang warna biru 4,600 tambahkan dengan yang warna hijau RM1,113. Jadi kita pun tambahkan. Kita akan dapat RM 5,713. Itulah cukai dia. Itulah cukai yang dia kena bayar. Itulah cukai yang dia kena bayar. Selesai. Okey. Untuk soalan B. Pendapatan bercukai 52,500. 52,500 ni dekat mana? Dekat belah atas dia. Dekat belah atas dia. Jadi nak buat macam mana? Sama macam tadi. Sama macam tadi. Iaitu daripada RM 52,500. Yang pertama sekali, dia kena bayar sebanyak berapa? Dia kena bayar, silap. Dia kena bayar untuk 50,000 pertama, terus kena bayar RM1,800. Jadi RM 50,000 yang pertama, dia terus kena bayar sebanyak RM 1,800. Habis. Kemudian cikgu ulang penjelasan yang sama. Penjelasan yang sama. Tak ada yang berubah. Berikutnya kena bayar 14%. Berikutnya apa? Apa maksud berikutnya? Baki.
Jadi 52,500 tolakkan dengan 50,000 sebab 50,000 dah kira kat sini. Jadi baki dia dekat sini adalah 2,500. Jadi rate dia berapa? Rate dia 14. Jadi 2,500 darabkan dengan 14 per dengan 100. Kita pun tekan kalkulator. 2,500 darab dengan 14 per 100. Kita akan dapat RM350. Jadi berapa cukai dia? Cukai pendapatan dia dekat sini adalah ambil yang warna biru 1,800 tambahkan dengan yang warna hijau 350. Jadi total dia dekat sini 1,800 tambah 350 kita akan dapat 2,150. Inilah dia cara nak kira cukai pendapatan. Jelas? Cuba masing-masing komen dekat meeting chat sikit. Cikgu nak masing-masing kira. Cikgu nak masing-masing komen dekat meeting chat. Kalau jelas, boleh komen jelas. Cikgu nak tengok sikit berapa ramai yang jelas. Kurang bagi tahu. Kurang bagi tahu. Cikgu boleh jelaskan lagi sekali. Okey, bagus. Ramai yang jelas. Okey, habis. Okey, dari Lina. Okey, bagus. Itulah cara nak kira cukai pendapatan. Okey, kita berbalik kepada kita punya rule. Kita berbalik kita punya flow. Hitung pendapatan bercukai. Pendapatan dah kira. Pendapatan bercukai dah kira. Sekarang hitung cukai pendapatan dah kira juga. Kita pergi pula yang ketiga. Tolak rebat cukai. Rebat ni adalah pengurangan. Jom kita fahamkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan rebat. Cukai pendapatan dah kira. Pendapatan bercukai dah kira. Cukai pendapatan dah kira. Sekarang kita pergi kepada rebat. Rebat ni bila? Ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Okey. Pendapatan bercukai tak lebih daripada 35,000. Maksudnya, pendapatan dia setahun 35,000. Jadi dia kenakan rebat sebanyak RM400. Maksudnya dah kira cukai pendapatan dia kalau dia dalam lingkungan 35,000 tolak dengan RM400. Itu yang pertama, itu kes pertama. Yang kedua, bagi yang beragama Islam kita tolak terus dengan bayaran zakat. Sebab zakat dah ada formula dia sendiri. Zakat dah ada formula dia sendiri. Okey, jadi inilah dia rebat cukai. Macam mana nak kira? Cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk. Kes yang pertama adalah pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000. Okey. Kalau pendapatan bercukai kurang daripada 35,000, kita kena tolakkan dengan 400. Jadi kita buat nota awal rebat RM400. Selesai. Sekarang nak kira dia macam mana? Macam tadi. Itu cara basic. Okey. Mula-mula kita cari 29,000 ni dekat mana? 29,000 dia dekat kawasan ni. 29,000 dia dekat kawasan ni. Okey. Jadi 29,000 cikgu dah jumpa dah 29,000. Okey. Untuk yang pertama, cikgu buat macam ni. Cikgu suka buat macam ni biar pelajar nampak. 29,000 untuk bahagian yang pertama dia dah kena bayar sebanyak. Untuk 20,000 pertama dah kena bayar sebanyak RM150. Untuk 20,000 yang pertama dia dah kena bayar sebanyak RM150. Sekarang ni kita pergi pula kepada yang berikutnya. Apakah yang maksud dengan berikutnya? Berikutnya dekat sini maksudnya baki. 29,000 tolak dengan 20,000 sebab 20,000 dah kira kat sini. Jadi 9,000. RM9,000. Jadi yang berikutnya dikenakan kadar 3%. Jadi kita pun kira. 9,000 darabkan dengan 3/100. Kita tekan kalkulator. 9,000 darab 3/100. Kita akan dapat RM270. Jadi berapa cukai pendapatan dia? Jadi awal-awal dia cukai pendapatan macam tadi. Iaitu RM150
tambah dengan 270. 150 tambah 270. Jadi cukai dia sepatutnya dia kena bayar sebanyak RM420. Tetapi disebabkan dia punya gaji bawah 35,000 setahun, dia dapat rebat sebanyak RM400. Jadi cukai tadi yang dah dikira tadi 420 tolakkan dengan rebat dia RM400. Jadi dia kena bayar sebanyak RM20 sahaja. Maksudnya kalau kita cakap 35,000 setahun tu, orang kata golongan yang sedang berusaha lah. Maksudnya 35,000 bahagi dengan 12 bulan. Lepas tu dengan anak-anak lagi yang sedang berusaha. Cikgu tak cakap susah, yang sedang berusaha. Okey, jelas? Nak dengar suara sikit, jelas ke? Boleh faham ke tentang rebat ni? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Sekarang ni cikgu nak ingat tahu, ini tahu jawapan dia. Yang tadi kita stop terus sampai sini. Sebab dia tak layak dapat rebat. Pendapatan bercukai di atas 35,000 dan dia tak bayar zakat. Dia tak layak dapat rebat. Tapi sekarang rebat ni dia layak dapat rebat. Jadi pengiraan dia diteruskan 420 tolak dengan 400. Jadi kena bayar RM20 sahaja. Okey. Sekarang cuba selesaikan dekat belah bawah. Share jawapan kamu dekat meeting chat. Berapa dia kena bayar cukai dia? Cuba buat. Okey, masa tak boleh lama sebab kita macam lewat sikit tadi. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lah. 2 minit. Okey, boleh share dekat meeting chat. Apa jawapan kamu dapat? Boleh share dekat meeting chat. Okey. Selesai sudah masa yang diberikan. Jadi kita tengok dekat meeting chat. Dah ada yang dah dapat dah. Cikgu harap jelas. Mungkin ada yang tengah mengira lagi. Tapi cikgu tak boleh nak tunggu. Sebab sekarang dah pukul 3.10 minit. Kamu jangan ingat matematik ni lama tau. Matematik ni sekejap je. Lepas ni nak belajar PCB pula. Okey. Jadi cikgu akan mula buat dekat belah bawah. Siapa yang tak faham, kena jujur dengan cikgu lah. Okey, sebab kalau dalam cukai pendapatan, dia memang kena kira yang ni. Okey, jadi cikgu buat. Yang pertama daripada RM32,725. Untuk yang pertama, 20,000 yang pertama. Sama macam tadi, sebab dia kawasan yang sama. 20,000 yang pertama, dia dah kena bayar sebanyak 150.
Dia dah kena bayar sebanyak 150. Dan untuk yang berikutnya, jadi kita kena tolakkan dulu. 32,725 tolak dengan 20,000. Jadi kita tolak, kita akan dapat RM12,725. Nak buat apa ni? Tengok kadar dia. 12,725 darab 3/100. Kita pun tekan kalkulator. 12725 darab 3/100. Jadi kita akan dapat 381.75. Jadi berapa cukai dia yang kena bayar? Cukai dia kena bayar sebanyak 150 tambahkan dengan 381.75. Jadi kita pun tekan kalkulator. Sepatutnya nilai cukai di RM531.75. Tetapi dia layak terima rebat. Dia layak untuk terima rebat. Iaitu RM400. Jadi kita tolakkan 531.75. Tolak nilai rebat dia. Jadi kita akan dapat jawapan kita RM131.75. Jelas? Nak dengar suara sikit? Jelas? Jelas cikgu. Okey, baik. Siapa yang kurang jelas? Boleh komen kat meeting chat. Okey, kalau jelas boleh komen jelas. Cikgu nak baca sikit. Berapa ramai yang jelas kat sini? Kalau jelas boleh komen jelas. Macam mana nak tahu layak ke tak terima rebat ni? Layak dia ada dua kategori, Syaf. Yang pertama, pendapatan bercukai dia tak lebih RM35,000. Maksudnya kurang. Kurang daripada RM35,000. Jadi, yang pertama ni RM29,000. Jadi, kurang daripada RM35,000. Dapatlah rebat RM400. Yang kedua ni, pendapatan dia RM32,725. Still lagi kurang daripada RM35,000 setahun. Jadi, dia layak untuk rebat yang pertama. Tu dia, Syaf. Boleh faham, Syaf? Okey ke, Syaf? Okey, baik. Okey, sekarang kita nak pergi kepada bayaran zakat pula. Okey, kita nak pergi kepada bayaran zakat pula. Okey. Jadi, kamu tengok, cikgu akan buat B lah. Kamu akan buat C. Sama je, berapa banyak tadi kita ulang. Jadi, untuk pembayaran ini RM38,000, maksudnya di atas RM35,000. Jadi, dia tak layak dapat rebat RM400. Cikgu ulang. Pendapatan bercukai di atas RM35,000, iaitu RM38,000, tak layak dapat rebat RM400. Tapi dibayar zakat RM600. Tengok cara kira dia. Jadi, yang pertama kita tengok dulu dia dekat kawasan mana. Okey, dia dekat kawasan ni. Okey. Jadi, bila kita dah nampak dekat kawasan tu, daripada RM38,000, yang pertama, dia dah kena bayar RM600. Untuk RM35,000 yang pertama, dia dah kena bayar sebanyak RM600. Habis. Untuk baki yang seterusnya, kadar dia 8%. Jadi kita kira dulu baki dia berapa? RM38,000 tolak dengan RM35,000. Jadi kita akan dapat RM3,000. RM3,000 darabkan dengan 8/100. Jadi kita pun tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapan dia RM240. Jadi cukai dia dekat sini adalah 600 tambah dengan 240. 600 tambah 240, kita dapat RM840. Ini sepatutnya cukai yang dia kena bayar. Tetapi dia bayar zakat. Jadi bila dia bayar zakat, dia dapat rebat. Berapa rebat untuk zakat? Berapa banyak dia bayar zakat tu. Jadi untuk kes cikgu B, zakat dia RM600. Jadi 840 tolak balik dengan nilai zakat dia RM600. Kita akan dapat jawapan dia kena bayar cukai sebanyak RM240. Tadi rebat dia RM400 sebab
pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000. Sekarang kita tolakkan dengan zakat sebab rebat dia nilai zakat tu sendiri. Sebab dia bayar zakat. Jelas untuk B? Boleh faham? Boleh. Nak dengar suara jelas? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okey, baik. Jadi, cikgu bagi masa 2 minit, tak boleh lama. Tak boleh lama. Cuba buat soalan C. Okey. Cikgu bagi masa 2 minit dari sekarang. Cuba selesaikan soalan C. Cuba buat soalan C tu. Inilah cara nak kira cukai pendapatan. Ada soalan nak tanya, boleh tanya. Cikgu ada je kat sini. Okay, 2 minit lagi 30 saat lagi. Okey. Dah siap ke semua? Nak dengar suara sikit dah siap ke? Dah ada tengah buat lagi? Okey. Boleh share jawapan dekat meeting chat? Tengok dah ramai dah. Bagus. Okey, kita tengah buat lagi. Okey, cikgu nak mula buat dekat depan boleh? Cikgu nak mula buat kat depan boleh ke? Boleh. Okey, jom. Boleh cikgu. Okey. Siapa-siapa yang pening-pening lagi boleh tengok dekat depan. Yang pertama sekali, kita punya cukai pendapatan bercukai 105,450. Cari dekat mana kawasan dia. Okey, kawasan dia dekat sini. Kawasan dia dekat sini. Ni kawasan dia. Jadi kawasan dia ni kita boleh dapatkan kita punya pendapatan bercukai. Macam mana? Tengok betul-betul. Yang pertama sekali, 100,000 yang pertama terus kena bayar 10,900. RM 100,000 yang pertama terus kena bayar sebanyak RM 10,900. Habis. Yang kedua iaitu baki berikutnya terus kena 24%. Kita pun kira. Jadi kita nak kena kira baki kena tolak dulu. Iaitu 105,450 tolakkan dengan 100,000 kita dapat 5,450. RM 5,450. Jadi 5,450 ni lah kita darabkan dengan dia punya rate dia 24% tu. 24%. Jadi 5,450 darabkan dengan 24%, kita akan dapat RM1,308. Jadi berapa cukai yang dia kena bayar? Cukai yang sepatutnya dia kena bayar dekat sini
10.900 tambah dengan 1.308. 10.900 tambah dengan 1.308, dia kena bayar sebanyak RM 12.208. Okey, habis. Rebat. Kita cek ada rebat ke tak? Oh, rebat ni kita cek dia di akhir pengiraan. Maksudnya lepas kira cukai baru tolak dengan rebat. Jadi tolakkan dengan rebat sebab dia ada bayar zakat. 12.208 tolak dengan nilai zakat dia 1690. Jadi kita tolak 1690, kita akan dapat RM 10.518 ringgit. Inilah kita punya jawapan cara nak kira cukai pendapatan. Kita berbalik kepada kita punya flowchart dia. Dah kira rebat. Dapatlah kita punya cukai yang kena bayar. Itulah flow dia. Itulah dia punya flow. Mula-mula kira pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai guna formula ni. Apa maksud pendapatan bercukai? Cikgu dah tunjuk dekat sini. Pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan yang hanya diambil kira untuk pengiraan cukai pendapatan. Nampak tak? Dia tak pergi kepada 69,450 nak tengok jadual tu. Jadual tadi kan, warna pink tadi kan. Dia tak pergi kat jumlah pendapatan. Dia pergi dekat pendapatan bercukai. Nampak tak? Tu cara dia. Jadi kena kira dulu pendapatan bercukai. Dah habis kira pendapatan bercukai, baru boleh pakai jadual ni untuk dapatkan cukai pendapatan. Dah habis dapat cukai pendapatan, cek pula dengan rebat. Rebat ada dua keadaan. Jadi keadaan pertama, dia punya cukai pendapatan bercukai bawah 35,000. Jadi tak boleh dapat rebat. Dapat rebat RM400. Kira dulu baru tolak rebat. Kira dulu baru tolak rebat. Dekat sini adalah keadaan yang kedua. Bila dia kena bayar zakat. Jadi kira dulu baru tolak dengan zakat. Kira dulu baru tolak dengan zakat. Itulah dia. Selesai kita punya pengiraan cukai pendapatan. Cuba masing-masing komen dekat meeting chat. Jelas ke kurang jelas? Kalau jelas boleh komen jelas. Cikgu nak baca sikit berapa ramai yang jelas. Kalau jelas boleh komen jelas. Nak baca sikit. Okey, Husna jelas. Darina, Kaisara. Okey, bagus. Lagi. Wan Nur Adriana. Okey, Syahriduan. Cikgu nak tengok yang tadi. Boleh. Ini Amir. Cikgu screenshot bila. Salin tau. Janganlah tak print modul. Cikgu memang pakai modul tu 100%. Cikgu memang pakai modul yang cikgu bagi tu 100%. Mana cikgu bagi? Kau buka balik grup Telegram. Buka balik grup Telegram. Cikgu ada bagi dekat atas ni. Cikgu ada bagi dekat atas ni. Tu yang tak diconteng lagi lah. Yang lepas ni cikgu akan bagi yang dah diconteng. Lepas ni cikgu akan bagi yang dah diconteng lah. Yang ni lah. Yang ni. Yang dah diconteng-conteng semua ni cikgu akan bagi dalam grup Telegram. Okey, habis. Boleh ke cikgu teruskan kepada pengisian yang seterusnya? Boleh? Boleh. Okey, baik. Alright. Boleh. Jadi semua kita pergi kepada PCB. PCB. P untuk potongan. C untuk cukai. B untuk bulanan. Jadi PCB dekat sini adalah sesuatu kaedah kita kira dalam keadaan per bulan. Kamu kena ingat cukai tadi yang kita kena kira 240 ni bukan setiap bulan kena bayar. Setahun sekali. 10.518 ni bukan setiap bulan kena bayar. Bukan setiap bulan kena bayar. Setahun sekali. Jadi ada orang dia rasa terbeban bila keluar terus kena bayar 10,000 terus. Cukai aku 10,000 nak kena bayar terus. Mungkinlah dia rasa terbeban sikit. Tapi gaji dia besar ni. Okey. Jadi dekat sini
kita LHDN diadakan satu kali kaedah. Kamu rasa terbeban, kamu boleh buat potongan gaji tu setiap bulan. Maksudnya, gaji dia masuk, terus dipotong per bulan. Terus dipotong per bulan. Jadi bila dia potong per bulan, dia jaranglah akan dapat nilai yang tepat. Jarang akan dapat nilai yang tepat. Memang susahlah nak dapat nilai yang tepat. Selalunya dia akan ada baki. Jadi baki dia hujung bulan. Hujung bulan lepas dia bayar cukai pendapatan tu. Okey. Yang pertama adalah kalau cukai yang perlu dibayar lagi tinggi daripada PCB. PCB tu potongan cukai bulanan lah. Contoh cukai yang dia kena bayar RM5,000. RM5,000. Tiba-tiba dia potong bulan RM4,500. Tak cukup tak cukup RM500. Jadi bila tak cukup RM500, still lagi kita kena bayar kepada LHDN. Tu kes pertama. Kes kedua adalah apabila cukai perlu dibayar RM5,000. Contoh RM5,000. Tapi PCB dia pergi kepada RM6,000. Lebih. Sepatutnya kena bayar RM5,000 je. Tapi dia bayar lebih RM6,000. Jangan risau. Jadi ini kes apa? Ini kes terlebih bayar. Terlebih bayar. Jadi terlebih bayar dekat sini, jangan risau. LHDN pula yang akan bayar kepada pembayar cukai. Dia macam itulah. Macam kita berniaga. Kalau kita bayar kurang, kita still kena bayar lagi. Tapi kalau kita bayar lebih, kita akan dapat baki kita. Jelas? Dia punya konsep ni boleh faham ke? Boleh. Okey. Cuba masing-masing komen dekat meeting chat. Jelas ke kurang jelas? Jelas ke kurang jelas? Tak faham cikgu? Okey, cikgu jelaskan lagi sekali. Syaf. Bagus Syaf. Okey, ada yang tak faham Okey, cikgu tunjuk Okey, ni kes yang pertama. Okey, dia macam ni. Contoh, kita kan dah kira tadi kita dah kira cukai pendapatan yang perlu dibayar. Cukai pendapatan yang perlu dibayar. Yang perlu dibayar. Contoh, RM5,000 kepada LHDN. Ni cukai pendapatan RM50,000. Kes pertama adalah dia buat PCB, potongan cukai bulanan RM200 setiap bulan. Sikit sangat pula. 200. Okey, siap. 3 lah, RM300 setiap bulan. 4 lah. Okey, dia buat RM400. Contoh, maksudnya dia dapat gaji tu terus tolak RM400. Ni masuk PCB. Masuk PCB, gaji dia, contoh kalau dia cakap gaji dia RM4,400, terus tolak RM400 pergi masuk ke LHDN. Tapi setiap bulan. Okey, jadi berapa yang dia bayar kat PCB ni? Jadi RM400 darab dengan 12 bulan. Sebab setahun kan, cukai pendapatan bayar dalam setahun. Jadi 400 darab dengan 12, dia bayar sebanyak RM4,800. Maksudnya, hujung tahun, dia dah bayar sebanyak RM4,800. Jadi, dia sepatutnya kena bayar RM5,000. Jadi, tak cukup lagi. Jadi, hujung bulan, maksudnya bulan yang sama, dia kena tambah bayaran dia RM200. Supaya apa? Nak cukupkan RM5,000. Boleh faham kes pertama ni? Boleh faham? Nak dengar suara boleh ke? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, baik. Kes kedua, PCB, dia buat PCB, dia potong RM500 sebulan. Jadi berapa dia dah bayar hujung tahun?
RM500 darabkan dengan 12 bulan. Jadi, dia dah bayar sebanyak RM6,000. Maksudnya, dia dah bayar sebanyak RM6,000. Jadi, dia kena bayar RM5,000 je. Jadi, dia terlebih. Bila terlebih, LHDN akan bagi baki. Bagi baki, berapa dia terlebih? 6,000 tolak 5,000. RM1,000 baki dia. Inilah dia, kita panggil dia PCB. Sekejap H tu. Dah faham dah? Ya betul Husna. Ya betul. Kenapa 200? Sebab dia tak cukup 5,000. Sepatutnya dia kena bayar RM5,000. Tapi PCB dia baru potong RM4,800. Jadi tak cukup lagi RM5,000. Jadi kenalah tambah RM200. Itu kes pertama. Kes kedua, PCB dia RM6,000. Terlebih. Sepatutnya kena bayar RM5,000 je. Jadi LHDN kena bayar balik baki 6,000 tolak 5,000, RM1,000. Jelas dah. Masih. Okey. H. Jelas dah ke H ke kurang? Okey, baik. Okey, jadi PCB ni macam mana soalan dia? PCB ni kita cuba buat satu soalan. Okey. Jadi, cikgu akan buat soalan ni. Tengok betul-betul. Nak kira PCB pun kena pandai kira cukai pendapatan. Mana ada kadang-kadang mana ada dibagi pun. Kadang-kadang mana ada dibagi pun. Pendapatan bercukai setiap bulan gajinya. Okey, tak apa. Cikgu buat soalan ni, dia susah sikit soalan ni. Tak payah lain tu kita buat ni. Okey, cikgu buat A. Tengok betul-betul. Pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai adalah sebanyak RM89,905. Ini baru pendapatan bercukai, bukan cukai pendapatan. Jadi kena kira dulu cukai pendapatan. Kena kira dulu cukai pendapatan. Okey, kira cukai pendapatan. Jadi, nak kira cukai pendapatan, macam tadi. 89,905 ni dekat mana? Saja cikgu bagi 3 row tu, nak bagi nampak. Memang dia kena pilih. Jadi, 89,000 dia dekat kawasan ni. Dia dekat kawasan ni. Jadi, macam tadilah. Kita ulang balik macam tadilah. Kita ulang balik macam tadi. Jadi, daripada sini, untuk yang pertama, daripada 70,000 yang pertama, kita dah kena bayar sebanyak 4,600. Jadi tulis 4,600. Kemudian baki dia berikutnya 21%. Kita pun tolak dulu 89,905 tolak 70,000. Jadi kita dapat RM19,905. Jadi rate dia berapa? 21. RM19,905 darab 21/100. Kita pun tekan kalkulator. 19,905 darab dengan 21/100. Jadi, kat sini kita dapat RM4,180. Jadi, berapa cukai pendapatan dia? Cukai pendapatan dia adalah warna biru 4,600. 4,600 tambahkan siap-siap dengan yang warna hijau 4,180. Kita selesaikan. Ini 5 sen Cikgu terlupa 5 sen. Tambah 4,600. Okey, jadi cukai pendapatan dia dekat sini RM8,780. 5 sen. Ni cukai pendapatan dia. Yang kena bayar. Cikgu buat kat sini. Yang kena bayar. Okey, habis. Sekarang dia buat PCB. Dia buat PCB. PCB dipotong 350. Jadi PCB dia 350 sebulan. Jadi RM 350 darabkan dengan 12 bulan. Berapa banyak dia dah bayar tu? Kita tekan kalkulator. 350 darab dengan 12.
dia dah bayar sebanyak RM4,200. RM4,200. Tapi dia kena bayar ni RM8,780. Jadi dah cukup ke dia bayar cukai pendapatan dia? Cikgu nak tanya, dah cukup ke belum? Dah cukup ke dia kena bayar cukai pendapatan dia? Belum. Belum cukup. Belum cukup. Jadi, hujung bulan dia kena tambah berapa? Daripada sini, dia kena tambah 8780.05 tolak dengan jumlah yang dia dah bayar, 4,200, kita pun tekan. 8780.05 tolak 4,200, dia kena tambah bayar 4,580. RM 4,585 sen. Tambahan kepada LHDN. Sebab apa? Sebab tak cukup. Jadi dia kena buat tambahan lah. Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi siapa yang kurang, cuba komen dekat meeting chat. Siapa yang jelas, komen dekat meeting chat. Jelas. Saya masih lagi dalam proses memahami. Okey, tak apa. Okey, dia macam ni. Dia macam ni Dia macam ni. PCB ni dia macam ni sebab ada yang pening lagi kan. Dia cukai pendapatan ni kita kira macam tadi je. Kita kira macam tadi je. Iaitu ada 4 step tadi kan. Kita kira macam tadi je cukai pendapatan tu. Cumanya sesetengah orang dia akan rasa terbeban. Hujung bulan nak kena keluar RM5,000. Dia rasa terbeban. Jadi dia tak nak rasa terbeban, dia buat PCB. Maksudnya potongan cukai bulanan. Dapat gaji tu terus potong. Terus potong, bayar terus dekat LHDN. Jadi yang pertama sekali, untuk yang kurang boleh faham, boleh tengok ke depan. Puan Low punya cukai pendapatan bercukai adalah RM89,000. Daripada RM89,000, cikgu dapatkan dia punya cukai pendapatan. Cukai pendapatan ni adalah nilai ataupun jumlah yang perlu dia bayar. Yang dia memang kena lunaskan kepada LHDN. Okey, itu yang pertama. Itu poin yang pertama dulu. Ini adalah poin yang pertama. Ini adalah poin yang pertama. Cikgu asingkan. Poin yang kedua dekat sini. Ni poin pertama. Ini poin pertama. Poin yang kedua. Puan Low dia rasa terbeban. Maksudnya, hujung tahun tiba-tiba nak kena keluar nak dekat RM9,000. RM8,780.05. Dia rasa terbeban. Jadi, dia akan buat dapat gaji, terus bayar sikit dekat LHDN. Ni kena bayar hujung bulan. Ni kena bayar hujung bulan. Okey, jadi bila dia rasa terbeban, hujung bulan takkan nak hilang terus RM8,780. Jadi, dia buat PCB. PCB dia adalah RM350 sebulan. Jadi, bulan 1 Januari, Februari, Mac, April, setiap kali dia dapat gaji dia terus tolak 350. Jadi kenapa cikgu darab dengan 12? Sebab kita nak dapatkan 1 tahun.
4,200. Ni poin yang kedua. Asingkan poin pertama dengan poin yang kedua. Asingkan. Poin yang ketiga, sepatutnya dia kena bayar 8,780. 8,780. Tapi dia baru bayar bulan 1 sampai bulan 12, 4,200. Jadi hujung bulan, bulan 12 tu, dia kena tambah lah. Sebab tak cukup. Tak cukup. Sepatutnya kena bayar 8,780. Tapi dia baru bayar 4,200. Tak cukup. Tak cukup. Jadi berapa yang dia kena tambah? Jadi yang dia kena tambah dekat sini, kita ambil nilai ni, tolak dengan nilai ni, supaya ini kita dapat tambahan bayaran kepada LHDN. Maksudnya bulan 12 tu juga, dia kena bayar RM4,580.05 kepada LHDN. Dia kena selesaikan juga. Maksudnya dia kena tambah lah. Sebab dia punya PCB tak cukup. Baru cover 4,200. Okey, ada ke yang kurang jelas lagi? Nik Amir, macam mana Nik Amir? Alright tak alright? Okey ke Nik Amir? Boleh faham? Okey, Adila jelas. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu akan screenshot ni. Cikgu send dekat dalam meeting chat. Cikgu send dekat dalam meeting chat. Okey, sudah faham. Okey, cikgu send dekat dalam meeting chat. Kamu boleh tengok kat meeting chat. Cuba buat satu soalan dulu. Cuba buat soalan ni. Cuba buat soalan ni. Masa tak boleh lama. Masa tak boleh lama. Masa cikgu bagi 4 minit lah. Masa cikgu bagi 4 minit.
1 minit lagi. Dua 20 saat lagi. Okey. Selesai sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu nak buat kat depan boleh ke semua? Boleh. Okey, baik. Okey, jom kita selesaikan soalan dekat depan sama-sama. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Ini basic. Yang pertama sekali kita kena tahu dulu berapa yang nak kena bayar. Kita kena tahu dulu dia punya cukai pendapatan tu berapa. Sebab kalau kita tak tahu dia punya cukai pendapatan, macam mana kita nak tahu bayaran kita tu terlebih ke terkurang? Jadi macam mana kita nak kira? Kita tengok betul-betul pendapatan bercukai dia. Dia kata pendapatan bercukai adalah sama dengan RM50,432. Kamu cari. Ni kat kawasan mana? Ni dekat kawasan atas sekali. Ni dekat kawasan atas sekali. Jadi kita kira dulu berapa kena bayar. Kita kira dulu berapa cukai pendapatan dia. Jadi daripada sini, yang pertama sekali, daripada 50,000 yang pertama, dia dah kena bayar 1,080. Jadi untuk, cikgu nak buat warna biru. Untuk RM50,000 yang pertama, dia dah terus kena bayar sebanyak RM1,800. Okey, habis. Manakala yang berikutnya, yang berikutnya tu baki dia 14%. Jadi baki kita kat sini 504.32 tolakkan dengan 50,000 sebab 50,000 dah kira kat sini. Kita dapat RM432. Jadi 432 darab dengan dia punya ni 14 ni. 14%. Jadi kita pun tekan kalkulator 432 darab dengan 14%. Kita akan dapat RM60.48. Jadi berapa cukai pendapatan yang dia kena bayar dekat LHDN? Jadi cukai yang dia kena bayar dekat sini 1,800 tambah dengan RM60.48. Jadi kita pun kira. Kita kira kita akan dapat jawapan dia. Cukai yang dia kena bayar adalah RM1,860.48. Itu berapa yang dia kena bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena kira berapa dah bayar. Berapa dah bayar. Iaitu kita punya PCB. Jadi PCB dia kata RM300 setiap bulan dah bayar. Bayar terus. Jadi RM300 darab dengan 12 bulan. Jadi berapa dia dah bayar? Kita pun kira. 300 darab dengan 12. Kita akan dapat RM3,600. Jadi dia dah bayar dekat sini.
Dan dia bayar tu terlebih ke terkurang? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Cuba bersuara. Yang dia bayar tu terlebih ke terkurang? Lebih. Ya. Barulah yang ketiga, kita buat analisis. Kita buat analisis terlebih atau terkurang. Kalau dia bayar terlebih, maksudnya LHDN perlu bayar baki. LHDN bagi baki. Kalau dia bayar terkurang, dia kena buat penambahan bayaran. Jadi sekarang dia bayar terlebih. Jadi LHDN kena bagi baki. Berapa baki yang LHDN kena bagi? Jadi baki yang kena bayar dekat sini LHDN ni adalah 3,000. Ambil yang besar tolak yang kecil. 3,600 tolak 1860.48. Jadi kita pun kira 1860.48. Kita akan dapat LHDN kena bagi sebanyak RM1,739.52. Baki dari LHDN. Ini jawapan dia untuk soalan PCB. Jelas? Boleh faham? Jelas cikgu. Boleh. Okey, baik. Kita buat satu soalan terakhir. Boleh. Ini soalan terakhir dah. Ini soalan terakhir dah. Ini soalan terakhir dah. Jadi untuk soalan terakhir masih lagi PCB. Masih lagi PCB. Okey, cuba selesaikan soalan ni. Cikgu bagi masa 3 minit sahaja sebab kelas kita dah nak habis dah kan. Ni soalan terakhir dah untuk hari ni. Taksiran cikgu akan masuk esok lah. Cuba selesaikan. Ada soalan nak tanya, cikgu ada kat sini ya. Okey. Syaf okey ke Syaf? Nak dengar suara sikit Syaf okey ke? Okey. Okey.
Selesai. Jadi, kita buat soalan dekat depan. Ni soalan terakhir dah. Ini adalah soalan terakhir dah. Okey, untuk soalan terakhir ni, masing-masing boleh tengok di hadapan. Gaji tahunan dia adalah 7,400. Kita kena faham, gaji tahunan adalah bukan pendapatan bercukai. Jadi, bila dia kata 7,400, 74,000, sorry. Dia menuntut pelepasan. Jadi, kena tolak dengan ini. Tolak RM9,000. Insurans hayat RM7,000. Insurans perubatan 1,325. Dan perbelanjaan 1,250. Dia juga telah mendermakan RM1,000. Jadi tolak dengan RM1,000. Dan setiap bulan gajinya, okey, kita stop sampai sini dulu. Kenapa nak kena stop sampai sini? Sebab kita punya fokus kat sini adalah pengiraan pendapatan bercukai. Jadi 74,000 tolak dengan 9,000, tolak dengan 7,000, tolak dengan 1,325, tolak dengan 1,250, tolak dengan 1,000. Jadi pendapatan bercukai dia adalah RM54,425. Dah dapat dah pendapatan bercukai? Daripada pendapatan bercukai, kita kira pula cukai pendapatan. Iaitu cukai pendapatan kita 5,4,425. Dia dekat kawasan mana? Dia dekat kawasan ni. Dia dekat kawasan ni. Okey, habis. Jadi, daripada sini, yang pertama sekali, 50,000 pertama kena bayar dah sebanyak 1,800. RM50,000 pertama kena bayar dah sebanyak RM1,800. Manakala baki kita dekat sini yang berikutnya 14%. Maksudnya kita kena kira baki. 54,425 tolak 50,000. Jadi kita dapat RM4,425. Kita kena darabkan dengan 14%. Jadi 4,425 darab 14%. Kita pun tekan 4,425 darab 14%. Kita akan dapat RM619.50 sen. Ni. Jadi kiraan cukai pendapatan 1,800 tambah 619.5. Jadi inilah sepatutnya nilai yang dia kena bayar kepada LHDN. Inilah sepatutnya nilai yang kena bayar. Inilah sepatutnya nilai yang kena bayar. Okey, habis dah cukai pendapatan. Sekarang ni kita pergi pula kepada PCB. Dia buat pula PCB. Ini kiraan pertama tau. Ini kiraan pertama. Sebab kita kena tahu berapa jumlah yang sepatutnya kena bayar. Jumlah sepatutnya kena bayar ni lah. Okey. PCB kita dekat sini adalah RM180 setiap bulan. Jadi kita kira setahunan. RM180 darabkan dengan 12. 180 darab 12, kita akan dapat RM2,160. Okey, dah dapat PCB dia, baru kita buat analisis. Sekarang cikgu nak tanya kamu. Terlebih ke terkurang bayaran yang dah dia buat? Kurang. Ya, terkurang. Terkurang. Sebab tak cukup lagi. Dia baru bayar 2,160. Sepatutnya kena bayar 2,419.5.
Jadi berapa dia kena bayar lagi? Bayaran tambahan kepada LHDN. Ambil yang besar tolak yang kecil. 241950 tolak 2160. Kita pun tekan kalkulator. 2419.50 tolak dengan 2160. Jadi dia kena bayaran tambahan sebanyak RM259.50. Boleh faham ke semua? Jelas? Jelas cikgu. Yang lain nak dengar suara? Jelas? Jelas. Okey, baik. Inilah dia cara nak selesaikan PCB. Jadi itulah dia. Apa yang cikgu dah terang dekat depan ni, dah cukup dah sampai pukul 4. Nanti cikgu akan bagi dokumen yang cikgu buat kat depan lah. Cuma cukai taksiran ni tak sempat, kita akan sambung esok lah. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita. Boleh ke cikgu dapatkan feedback sikit? Siapa yang Syaf kurang mana? Syaf kurang, Syaf tinggal sekejap. Cikgu jawab soalan Syaf Okey, jadi siapa yang rasa pandai Husna? Good job. Okey, good job. Okey, jadi masing-masing boleh komen dekat meeting chat. Siapa rasa cukai pendapatan ni senang, boleh komen senang. Siapa rasa sederhana, komen sederhana. Siapa rasa susah, komen susah. Nak baca sikit. Oh, dah faham dah? Cepatnya Syah faham. Okey. Okey, senang. Faham. Hani, bagus. Senang sebab cikgu ajar. Alhamdulillah. Okey, bagus. Alright. Jadi, yang tak faham boleh stay. Kita boleh lagi nak bagi faham. Bagi tahu cikgu kat mana yang susah tu. Jadi, sampai situ sahaja. Siapa yang tak faham boleh stay sekejap Cikgu akan jawab soalan-soalan kamu. Jadi, sampai situ sahaja. Jumpa esok. Cikgu nak habiskan bab cukai. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Ya Nick, nanti cikgu send. Cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Okey. cikgu. Okey. Sama-sama.